Jangan salah pilih jenama emas. Tuan-puan, Public Gold dah 16 tahun dalam Malaysia dan Public Gold dah tengok banyak syarikat emas yang datang dan pergi. Jadi, tuan-puan jangan pergi masuk dan buat keputusan yang salah dengan sebab terpesona dengan sistem gandaan emas. Leverage emas lah, beranak pinak emas lah. Emas mana ada rahim, tuan-puan. Emas ni kalau tuan-puan simpan 1 gram mesti dapat 1 gram. Kalau tuan-puan simpan 10 dinar mesti dapat 10 dinar. Dan kalau tuan-puan simpan 100 gram, tuan-puan mesti dapat 100 gram. Takkan jadi tuan-puan simpan 1 gram, tiba-tiba tuan-puan dapat 1 kilogram. Kalau macam tu semua orang nak dan dah ramai dah orang dah jadi kaya. Sedangkan tuan-puan, simpanan emas ni tujuan dia adalah untuk kita mempertahankan simpanan. Sebab tu tuan-puan, bila mana tuan-puan ada je duit lebihan yang banyak di dalam ASB ke, tabung haji ke, KWSP ke, cepat-cepat alihkan kepada simpanan emas untuk kita kukuhkan lagi kekayaan kita. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cukup main. Jangan lupa follow.